Okey, seterusnya D. Piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan 3 haiwan yang diperhatikan Cindia. Bilangan haiwan berkeempat ni. Okey, baik lagi sekali macam biasa. Piktograf ni jangan tersaiko. Nampak macam ada 5 benda tapi bukan bernilai 5. Kita kena rujuk dia punya perwakilan dia. Itu langkah pertama Okey. Sekarang ni Cindia telah matikan 30 ekor haiwan. Maksudnya semua ni adalah 30. Bukan semua gambar, semua nilai kat dalam ni ialah 30. Itu kena faham Ni bukannya ni 1, 2, 3, 4, 5 tak. Sebab ni dia kata 2 ekor. Maksudnya ni 2, 2, 2, 2, 2. Tu awak kena faham. Okey, boleh? Okey, tu yang pertama. Okey, jadi maksudnya bila ada 2, 2, 2, 2, 2 ni 10. Maknanya mereka berdua ini jawapannya mestilah 20. Sama ada mungkin 10, 10 ataupun 9, 11, 8, 12, 7, 13. Atau terbalik sini 5, sini 15. Kemungkinan-kemungkinan. Jadi macam mana nak tahu kepastian? Itu sebab tu ada data seterusnya. Okey, so 2/5 daripada jumlah tersebut ialah berkaki 4. So maksudnya 2/5 daripada semua haiwan. So 2/5, 1, 2, 3, 4. Semua ini ialah 30. So dia kata nak 2 bahagian. So 2 bahagian ni berapa? Okey. So terpaksalah 30 tu awak bahagikan dengan 5. So jawapannya 6. So maksudnya dekat sini setiap kotak ni 6, 6. Ni pun 6, ni pun 6, 6. Tapi yang terlibat hanya 2 saja. So maknanya kaki 4 aku dah tahu. Jawapannya ialah 12. Okey. Dan seterusnya kita tahulah bila dah 30 kita dah tahu sini ni 10, sini 12, maknanya bakinya tinggal berapa? 8. Gitu. Okey, bilangan. Kita cerita bilangan, belum kita cerita piktograf. Jadi soalannya apa? Berdasarkan makluman yang diberi, buktikan bahawa Cindia melukis 6 biji bintang haiwan berkaki 4 dan 4 bintang berkaki 6. Okey, so betul tak buktinya? Jadi kita kena ikutlah perwakilannya. So 1 bintang ni 12. 1 bintang ni 2. So kalau 12, perlukan berapa bintang? Jawapannya kat sini ialah tahniah 6 bintang. Yang sini pula 8. Bilangan 8 tapi diwakilkan dengan 1 bintang 2. So akan jadi 4 bintang. 4 bintang. So adakah betul? Yes, kita buktikan. Dah terbukti. Dah itu je lah. Okey.